Area aku sebelum kau Aku Ya Mei, aku tahu Mei. Kalau pergi depan sikit baru behind the scene bodyguard Khairul Aming. Okay, kita tengah goreng lagu ayam sambal hijau ni. Kita ni memang kita tak goreng banyak-banyak sebab kita nak jual panas-panas. Okay, nasi ayam tengah prepare lagi. Okay, nasi ayam roasted. Kita ada nasi ayam roasted sahaja. Tengah potong dekat sini. Cuma aku macam tak berapa puas hati dengan kemah ni. Okay, kemah ni pertama kali kemah sponsor, nampak? Okay, sponsor. So kita kena wajib pakai kemah ni. Tapi masalahnya kemah ni warna merah. Kalau lah kata kemah ni warna putih ke, tak apa tau. Sebab nampak ni, muka aku nampak macam pakai filter merah. Kalau pergi depan sikit baru okay. Jadi bila aku duduk dekat belakang ni, bila aku nak shoot konten apa benda semua, dia jadi tak berapa cantik. Bukan buruk, dia jadi tak berapa cantik. So aku rasa kena beli mungkin kain putih ke apa esok ataupun malam ni nak kena cari. Barulah video tu cantik sikit. Kalau tak, video jadi merah. Aku nak cari, nak jemput kawan aku sekejap. Kawan aku sesat ni. Alah, mengada kali lah kawan aku ni. Jap. Selamat datang ke Bazar Ramadan Taman Malawati. area aku sebelum kau Aku Ya Mei, aku tahu Mei. Alamak. Mana ni ramainya orang. Habislah Khairul Aming, habislah kena serbu. Yes. Kita teka berapa ramai orang nak bergambar dengan Khairul Aming. So hari ni tak boleh nak shoot video lagi sebab kemah warna merah. Jadi kita kena ikut Khairul Aming. tak tahu nak makan apa. Okay, behind the scene bodyguard Khairul Aming. Behind the scene bodyguard Khairul Aming. Onde tu soal. Tak pusing ini yang kedua kumul tadi. Panas hari. Hello. Bukan puasa je dia duduk. Apa khabar?
Hei, Wan. Hai. Kat kedai ni bapak sini dalam ni. Stop. Terima kasih saya lupa. Banyak. Hai. Ya. By the way, kalau korang pergi bazar sama Melawati kan, tu belakang surau, tu bazar surau dia dekat sini. Sini dekat je, tak payah masuk dalam Melawati Mall. Sini lagi selesa, aircon dia lagi best. Serius, dulu kadang-kadang siap tidur pergi kat sini lepas asar.